Tahu gak sih guys? Penguatan nilai ringgit terhadap rupiah Indonesia selama beberapa hari terakhir, membuat banyak warga Malaysia berniat untuk berlibur ke negara tetangga tersebut. Hasil pantauan menunjukkan bahwa nilai tukar saat ini RM1 setara dengan sekitar 4.000 hingga 4.050 rupiah, sehingga 1 juta rupiah kini hanya bernilai sekitar RM248,56. Sebagai perbandingan, pada bulan September lalu, nilai tukar masih berada di kisaran RM1 setara dengan 3.600 hingga 3.700 rupiah. Situasi ini membuat banyak pengguna media sosial membagikan kesempatan mereka untuk menukar uang ringgit ke rupiah sebagai persiapan liburan ke Indonesia. Ada pula yang menilai bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk berlibur ke Indonesia, karena biaya penginapan, makanan, dan barang-barang di sana menjadi lebih murah jika dikonversikan ke ringgit. Di Malaysia termasuk B40 atau golongan berpendapatan rendah. Di Indonesia bisa jadi T20 atau golongan kaya. Selama ringgit Malaysia 1 setara 4.020 rupiah, ujar Mustafa. Bulan depan mau ke Indonesia. Lebih baik liburan sekarang waktu ringgit sedang naik. Tukar uang dari sekarang supaya nanti nggak repot, ujar Ahmed. Sebagai orang Malaysia yang hampir setiap bulan liburan ke Indonesia, saya sangat senang. Ya, untung tukar uang sekarang, kata Sulaiman pula. Sebelumnya, nilai ringgit terus menguat ke posisi RM 4,16 terhadap dolar Amerika Serikat, menjadikannya mata uang dengan kinerja terbaik di kawasan Asia saat ini. Hingga pukul 8.01 pagi ini, ringgit meningkat ke level 41540 atau 1660 terhadap dolar AS dari posisi penutupan sebelumnya di 41555 atau 1635 kemarin. Ramai orang Malaysia berhasrat untuk melancong ke Indonesia sebab sekarang ni nilai rupiah dah jatuh ke paras terendah sejak krisis kewangan Asia pada tahun 1998. Dah lama, dah melebihi 20 tahun. So sekarang ni kita boleh enjoy kadar yang lebih baik. Tapi sekarang ni adalah soalannya adalah bandar mana yang korang nak recommend kalau saya nak pergi Indonesia kan. Saya baru balik dari Medan. Sebelum ni saya pernah pergi Medan, Batam, Jakarta, Surabaya dan Bali. Bandar yang saya minat adalah Yogyakarta dan kemungkinan besar mungkin Bandung lah. Sebab saya nak experience itu kereta api cepat di Indonesia dari Jakarta ke Bandung. Saya pun nampak statistik dari syarikat itu dikata majority kan ataupun penumpang tadi adalah dari Malaysia. So aku tak pasti itu adalah perkara yang membanggakan ke apa, tapi sebagai negara jiran kita memang sokong lah kan. Kalau negara jiran memang ada teknologi ataupun perkembangan yang bagus. Mana-mana yang korang nak recommend pergi ke Indonesia kan. Kalau untuk kali ini kan sebab rupiah dah jatuh. Sebab I memang selalu pergi Indonesia. Sebab dekat kan. Senang sikit nak berbahasa Indonesia, berbahasa Melayu pun senang kan. Janji boleh faham. Tengok saya pun boleh faham. Senang sikit. Alright, so apa pandangan korang tentang bandar yang mana yang korang recommend pergi Indonesia? Bagi komen sikit lah. Korang komen ke bawah. Indonesia merancang untuk membuang denominasi banyak kosong dalam mata wang Indonesia, tuan-tuan. Jadi dia nak buat satu mata wang yang lebih ringkas lah. Contohnya kalau 1,000 buang 3 kosong tu dia jadi 1 rupiah. Kalau let's say 10,000 rupiah buang 3 kosong tu jadi 10 rupiah. Kalau 100,000 rupiah, 100,000 buang 3 kosong tu jadi 100 rupiah, tuan-tuan. Jadi dia buat ni sebab nak meningkatkan kecekapan. Lagi satu kan nak sebut orang kata apa, dari segi pengiraan tu kan susah. Sekali belanja berapa 10,000 kan, 100,000 10 juta, 20 juta, semua kita jadi jutawan bila ke Indonesia, tuan-tuan. Jadi langkah ni dia akan buat dalam tahun 2027, perlu masa. Sebab dia nak kena update ATM, sistem, cukai lah, audit dan sebagainya. Banyak kerja, tuan-tuan. Tapi walaupun dikritik lah oleh satu orang ahli ekonomi, saya tak ingat nama dia, Karimi apa di belakang tu. Dia kata ini takkan mengubah apa-apa. Nilai tetap sama. Ya memang nilai tetap sama, tuan-tuan. Kalau pergi katalah secawan kopi, sebelum ni RM10,000. Buang RM10,000, buang 3 kosong tu, dia jadi RM10. Jadi angka tu kecil sikit, tak mengubah apa pun. Tapi walaupun demikian, ia meningkatkan kecekapan. Orang kata apa? Macam mana yang saya explain sebelum ni lah, tuan-tuan. Dan kita ingat sebelum ni, saya ingat bekas Menteri Indonesia pernah cadang kepada PMX agar rupiah dengan ringgit itu disatukan masa PMX pergi ke Indonesia. Walaupun Datuk Seri Anwar menolak rancangan tersebut.
Tetapi tuan-tuan, bila dinominasi ni, mata wang ringgit dengan Indonesia ni, dia jadi makin dekat tuan-tuan. Makin mudah. Kita RM1, dia mungkin RM10 tuan-tuan. Taklah begitu jauh sangat. Ni sampai orang kata apa, 100,000 baru ada dalam RM30, kan? Jadi dia jadi makin dekat. Jadi kita nak pergi melancong pun lebih mudah. Dia orang nak pergi melancong ke sini pun lebih mudah tuan-tuan. Walaupun ini bukan pertama kali, pernah dibuat sebelum ni. Saya ingat tahun bila, ada pernah dibuat. Tahun 2012 ke macam itulah pernah dibuat sebelum ni. Tapi ditangguhkan. Tapi sekarang ekonomi lebih stabil. Inflasi pun agak terkawal. Jadi mereka nak buat semula denomination. Nilai mata wang rupiah tersebut tuan-tuan. Jadi saya setuju dengan langkah ni. Saya harap ianya dapat diteruskan untuk meningkatkan kecekapan. Apa pandangan tuan-tuan? Tulis ruangan komen. Ringgit lawan rupiah. Jom, dalam video ni kita bagi perbandingan khas di antara kedua-dua mata wang ni. Apa yang sudah berlaku pada tahun 2025. Wow, dalam keadaan yang sungguh tidak disangka dan dalam keadaan di mana ringgit menjadi the best currency in Asia, rupiah pula menjadi worst currency, dan perbezaan dua jiran ASEAN ini memang ketara sangat pada tahun 2025 ni. Ringgit mendapat sokongan daripada kombinasi sentimen inflasi Malaysia yang terkawal, dasar fiskal yang dianggap lebih berhati-hati dan bank negara yang kekalkan pendekatan steady di dalam mengawal OPR ataupun overnight policy rate ataupun kadar faedah. Apabila pasaran melihat Malaysia ni lebih konsisten dan tidak ada kejutan ataupun inconsistency dari segi dasar, mata wang kita menjadi lebih stabil, ditambah pula dengan aliran dana asing yang masuk sebab Malaysia dilihat undervalued, akan tetapi fundamentally okay. Sementara itu, rupiah pula mengalami situasi yang sangat-sangat bertentangan guys. Bank Indonesia sudah memotong kadar faedah hampir 150 BPS sejak 2024 tau. Dan ini menyebabkan interest differential semakin sempit dan pelabur kurang minat menyimpan duit di dalam aset rupiah. Dan pada masa yang sama, pelabur global nampaknya hilang keyakinan bila Bank Indonesia dilihat makin hilang kebebasan kerana terlibat dalam burden sharing, iaitu mereka membantu membiayai perbelanjaan kerajaan. Bila bank pusat dilihat macam tak ada kuasa penuh, pasaran akan stres dan juga menjual mata wang. Ditambah pula dengan belanjawan 2026 yang menunjukkan defisit meningkat, rupiah terus ditekan sampai susut 3% year to date. Bank Indonesia pula melihat keadaan ini, mereka pun menggunakan instrumen untuk mengawal rupiah ini daripada terus jatuh, daripada intervensi spot, NDF onshore offshore sampai membeli bond kerajaan. Bahkan tetapi, masalahnya rupiah bukan sekadar teknikal, ia adalah masalah keyakinan juga. Malaysia pula buat benda sebaliknya, iaitu mengekalkan kredibiliti institusi, tak kacau bank pusat dan juga kita menjaga keadaan fiskal kita. Okey guys, jom kita tengok pergerakan jangka panjang iaitu 10 tahun di antara ringgit dan juga rupiah. Kalau kita tengok carta ni memang sangat jelas rupiah makin lemah berbanding ringgit. Ibarat turun bukit tanpa brek. Awal-awal sekitar 2016 hingga 2018, rupiah adalah naik turun sikit. Selepas itu masa COVID memang jatuh teruk sebab Indonesia banyak keluarkan stimulus dan juga pelabur lari ke aset yang lebih selamat. Akan tetapi lepas pandemik pun nampaknya rupiah tak dapat nak recover macam ringgit. Yang mana Malaysia berjaya menstabilkan fiskal dan juga menjaga inflasi, akan tetapi Indonesia pula banyak memotong kadar faedah, defisit naik dan juga bank pusat mula campur tangan dalam pembiayaan kerajaan. Pendek cerita, dalam masa 10 tahun, ringgit ada struggle sedikit tapi dia lebih stabil berbanding rupiah yang makin hilang arah sebab dasar monetary dan fiskal yang mungkin kurang meyakinkan. Disebabkan prestasi rupiah yang boleh dikatakan lemah sekarang ni, berkemungkinan besar ini adalah sebabnya kenapa kerajaan Indonesia memilih untuk menangguh rancangan redenominasi. Sebab kalau rancangan ini diteruskan, iaitu semasa rupiah dalam keadaan lemah, ia akan menimbulkan lebih banyak komplikasi dan juga panik terhadap pasaran. Pada masa korang tengok video ni,
Cuba korang komen berapakah kadar tukaran antara ringgit dan juga rupiah. Dan adakah ni masanya untuk kita pergi melancong ke Indonesia?